بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk melaksanakan kegiatan Al-Quran. Ayat yang kita baca hari ini 101 sehingga 108. Ada dua perkara penting Allah Taala nak sebut. Pertama sekalinya, kewajipan ke atas orang beriman supaya sentiasa jadi orang bertakwa. Sebut dah bila pada ni, takwa tu dengan maksud yang lebih mudah untuk kita fahami. Sebab takwa ni bukan bahasa Melayu. Kita pinjai bahasa Arab bubuh dalam bahasa Melayu. Bahasa asal bahasa Melayu gapo takwa. Takwa tu maksudnya melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Tak payah lagi tak diliru molek lagi. Terjemuh yang tepat bagi hamba lah merasa takwa ialah maksudnya dengar kata Allah Taala dosa kita jadi orang hak dengar kata, ikut belaka segala hak dia suruh. Tu perkataan yang tepat. Jadi wahai manusia, jadilah kamu hamba yang taat ataupun dengar kata Allah Subhanahu wa taala. Gapo tu ayat tu mau kena ikut belaka. Serupa juga dalam ayat yang kita baca, ayat berkenaan dengan puasa ni, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Hujung ayat tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Apa maksud bertakwa? Orang yang taat, orang hak dengar kata. Kalau aku suruh makan, mu makan. Kalau aku suruh mu jangan makan, mu jangan makan. Tu maksud orang salah tu. Aku suruh semaya, mu semaya. Tak kira lah wajib kau sunat. Aku suruh rehat, mu rehat. Gapo aku suruh tu, mu ikut belakang. Orang salah nak tengok situ ya. Kita ni hidup atas dunia, gapo hak Tuhan raya tu kita boleh ikut belakang. Maka hari ni kita akan jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu juga, akan tapi bukan kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai manusia jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang hak dengar perintah, taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula ayat kita baca ini, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah, bagaimana kamu boleh jadi kufur kepada Allah Taala, ingkar perintah Allah, sedangkan sudah dibaca kepada kamu ayat-ayat Al-Quran. Orang baca dah ayat Al-Quran, hadis Nabi jelas dah, tiba-tiba ingkar lagi, kufur lagi. Lepas tu tak ada ubat dah lah. Kau ada kitab lain selepas daripada Al-Quran? Tak ada dah, hak ngujung. Supaya ginilah, kalau ada orang mari tanya kita apa hukum sekian-sekian, kita royak dalam kitab ni royak gini hukum dia. Tak ada kau dalam kitab lain royak lagu lain. Cari kitab lain. Royak yang kedua. Tak ada kau hukum lain. Ni hukum yang ketiga. Akhir sekali tak ada kau lain. Ni ayat Quran dah ngelah. Ayat Quran dalil dia ni Quran ni hadis Nabi. Kalau tanya tak ada kau lain, tak ada dah lah. Ngujung dah. Supaya semaya ni, kalau semaya jemaah tak mari, pakai apa lagi hak besarnya? Tak ada, dia hak ngujung dah ni. Kalau hak ibadah sekali setahun kan, puasa. Lepas pada puasa tak ada lah hak besar. Puasa Ramadan tu besar sekalinya. Kalau Ramadan tak puasa, tak ada. Supaya pergi haji lah, haji sekali seumur hidup. Kalau haji tak segi, atau pergi dah haji balik, tapi perangai tulur lagi. Tak ada ubat dah lah. Tu ubat ngelah dah tu. Quran ni ubat ngelah. Semaya jemaah tu ubat ngelah. Puasa tu ubat ngelah. Kerana tidak ada dah yang lebih besar daripada amalan-amalan yang fardu. Katanya Imam Syafi'i dalam satu hadis, kita biasa tengok di masjid-masjid bubuh sakmana TV, tiada yang lebih afdal selepas daripada ibadah fardu kecuali menuntut ilmu.
Lepas pada wajib belaka, pakai apa kita nak buat? Cari ilmu. Pergi dengar orang ngajar, tambah ke ilmu pengetahuan tentang agama. Hak itulah kata Imam Syafi'i. Tapi kena buat hak fardu dulu. Selesai dulu hak fardu, barulah pergi kepada belajar tadi. Jadi kita kata dalam ayat ni pun sebut, sedangkan sudah dibaca kepada kamu ayat-ayat Allah, Quran tu baca dah royak dah hukum. Tiba-tiba kamu masih lagi ingkar perintah Allah Taala. Nak gapo dah. Wa may ya'tasimillah, dan sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah dengan Al-Quran, maka sungguhnya dia telah diberi hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Jadi Quran inilah yang akan memimpin, bawa kita ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Baca Quran hari ni, gapo aku boleh ambil, aku boleh buat hari ni. Amo pergi ngajar masjid Kedalat hari Jumaat pun ni, baca satu ayat surah ni, ayat mula-mula juzuk 4 ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai kamu kebajikan sedekah yang sebenar sehinggalah, ada tafsir sebut tidak akan masuk syurga kamu sehinggalah kamu infakkan harta yang kamu paling sayang sekali. Sayyidina Uthman Affan beli telaga depan masjid 20,000 dirham. Kali pergi kali mari 20,000 dirham, 900,000 Uthman. 900,000 beli telaga saja untuk wakaf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pitih dia untuk belanja dalam perang Tabuk, beli wakhemah sebanyak 585,000 ringgit. Wakhemah beli untuk tentera ni bawa buat bekalan. Bapa beli wakhemah tak bawa nasi arak, barang basi tak boleh bawa jalan jauh. Kalau orang zaman dulu bawa ke apa semua? Nasi manis. Lepas tu pisang emah dibawa belayar. Pisang emah tu buat musafir tu. Sebab ia masuk sikit-sikit sama dia. Masuk masuk sedang molek lah. Bawa apa lagi? Bawa ikan kering. Jadi sahabat-sahabat Nabi nak pergi perang Tabuk ni, perjalanan ni 700 km daripada Madinah. Musim panas pula. Lama tempoh. Jadi bawa bekalan banyak, pergi 30,000 orang pergi semua. Sayyidina Osman uta 900 ekor uta. Pitih dia tu 900 ekor uta kali dengan 10,000. 9 juta. Lepas tu pula pitih ni 1,000 dinar. Kali dengan 1 dinar 2,700. 2.7 juta pula. Siapa dia tu? Osman apa? Juta-juta saja kalau kira dengan Allah ni. Tapi bagi Amba royak cerita tu ya. Sudah semayang berkata Masjid Budi ada wak jamu buka puasa anak yatim. Tak royak dia bukan minta semayang, nak royaknya kita buat program jamu anak yatim. Lepas sudah ngajar tu, ni holah dia 970 semua. Kita nak buat sehari ya, 330 ya. Boleh buat 2 hari. Pas mari seorang bersalah, kita nak belaka sehari. Jadi 3 hari. 3 hari. Tu baru berapa bulan baru pasal mari. Baru 3 Ramadan baru nak ayatnya. Orang ni dia tak tahu ya. Kalau dia tahu tentang bagaimana besarnya infak tadi. Supaya Abu Talha ni lah ayat ni. Baca lantal Abu Talha ni apabila turun ayat ni, wahai Rasulullah, kebun ngamba sekali dengan telaga depan Masjid Nabawi tu, Abu nak pergi ke masjid. Sebab Abu berasa tak ada lah harta yang paling Abu saya kecuali harta. Abu nak pergi, hak Abu paling saya. Ni jiwa sahabat Rasulullah ni bunyi ya. Gapo aku boleh sumbang untuk Rasulullah dan jadi bekalan wakaf sampai khemah. Lepas tu telaga hak Usman beli tu 900,000 harga tu sampai kali ni tanah tu. Dia ada pula akaun di Arab Saudi ni, akaun Uthman bin Affan. PT-PT termasuk situ untuk digunakan manfaat umat Islam. Daripada hasil tanah tu sampai kali ni 1400 tahun pas capuk sampai khemah pula. Banyak mana pahala dia? Dengan nilai 900,000 hak dia infak pada zaman tu. Jadi hari ni kita mencari-cari mana hak aku boleh buat infak biar boleh pahala terus, boleh pahala sama. Jadi dalam ayat ini disebut, sedangkan sudah dibaca kepada kamu ayat-ayat Al-Quran,
tiba-tiba kamu masih lagi kufur ingkar kepada Allah Taala. Wa may ya'tasim billah, maka sesiapa yang berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah, maka sungguhnya dia telah diberi hidayah kepada jalan yang benar. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, yang berapa maksud? 13. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maksudnya dengar kata sungguh, ikut sungguh. Jangan cerela-cerela, kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut. Ikut sungguh-sungguh. Wala tamutun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Maksudnya akidah kamu tu kamu kena jaga sehingga ke akhir hayat kamu. Ibadah kamu kena jaga sehingga ke akhir hayat kamu. Wa antasimu bihablillah, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Apa maksud tali Allah sini? Itu agama Allah. Bapa tu guna perkataan hablun, tali. Dia gini. Kadang-kadang orang salah guna perkataan manusia ni, mari mikir kalau mu ni jatuh daripada satu tempat, tak ada tempat gantung kecuali tali. Kamu nak pergi mana? Pergi. Jadi seolah-olah agama ini akan menyelamatkan kamu di hari akhirat esok daripada jatuh ke dalam neraka. Tu guna perkataan tali. Ada satu tempat yang bahaya, bawah tu ada berbagai-bagai benda yang memudaratkan, ada api, ada binatang dan sebagainya. Ada tali. Mu pergi ke dak? Pergi sungguh-sungguh. Dari hadis lain Nabi sebut, addu 'alaiha bin nawajith. Kalulah mu pergi dengan tangan tak lekat, mu kekeh dengan gigi gerah. Kalau gigi kapok ni cabut lagi, mu kacik ni hujung kali. Gigi kanan mu kacik. Pegilah dengan gigi bukan gigi lah. Dan disebut oleh hadis Nabi, satu hadis yang lain pula, kamu nak berpegang dengan agama Allah ni di hujung-hujung usia dunia ni seperti kamu menggenggam bara api. Berasa nak lepas sombong. Ujiannya sangat berat, dugaannya sangat berat. Tok lebah cara tok lebah, orang politik cara politik, orang kapur cara kapur. Jadi nak lepas sombong. Biarlah panas-panas pun, maksudnya susah untuk kamu berpegang kerana terlalu banyak ujian-ujian tadi. Tapi mu tetap juga, biarlah kalau hangu-hangu pun tangan. Kalau mati-matilah kamu di atas agama Allah SWT. Kalau cabut, dia kalau pergi dengan gigi gah, dia tak cabut gigi, dia cabut sekali dengan keng-keng selalu. Biarlah cabut gigi lah. Tapi tetaplah kamu di atas agama Allah SWT. Orang kata pergi masjid ni, siapa mati di masjid, tak cakap pun nak pergi, biar mati masjid tak apa. Ada hak terbaru ni, awal Ramadan pun ni, hak mati masa sembahyang. Apa? Duduk tengah sembahyang tu, orang lain rokok, dia pakai sujud dah. Jadi Gus belah tengok, wan nak sujud dah. Ada. Pergi-pergi tak ada. Itulah kematian yang dicemburui, mati dalam melaksanakan ibadah. Kata asalnya mati dak main belajar ni. Kena tunggu-tunggu pakai dengan dia tak ada. Tak sih. Mati yang tidak berada dalam keadaan beramal soleh tak sih. Jadi setidak-tidaknya kita perjalanan nak mari tak apa dah. Mati mana? Kena accident. Masuk nak gimana? Nak pergi masjid. Macam mana? Ni accident nak gimana? Nak cari belaka kan. Tak nampak jalan. Jadi nak jalan kat kita ni menuju ke arah amal soleh dalam hidup kita. Wa atas, maka berpeganglah kamu dengan agama Allah keseluruhannya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai setelah kamu masuk Islam. Ni ayat ni sebut tentang kesatuan. Kena bersatu. Buang ke segala perbezaan, perselisihan. Biar kita mari masjid ni atas niat yang sama. Tak usah kucabaran masjid nampak comel, tapi AJK kucabaran hak tu tak setuju dengan Tok Imam tak belagu angin anak mungkin tak setuju buat belaka. Masjid Baru Sembilan dua tips bagaimana nak suruh masjid ni jadi molek. Pertama sekali, Tok Imam dengan AJK kena sepakat. Tok Imam kata apa? Beres, buat selalu. Beres, jadi so. Yang kedua, hak tu sama-sama tu pentadbir yang berusaha. Jangan Tok Imam kata lagi hak ni tak leh ke lagu ni, mesyuarat lagu lain, buat lagu lain. Tak jadi. Ya kena semakin dah. Hak peringkat nak pelaksana ni kena semakin. Kena lagu mana nak semakin, gapo hak Tok Imam royak tu kena hak buat. Gitu ya. Tak payah banyak gadget. Yang keduanya, pentadbir dengan jemaah. Dia kena ra'i jemaah. Tok Imam Baru Sembilan royak. Ustaz Yuzaki
Dalam ni kena kemah. Yang kedua, kita dengan ahli jemaah ni kena ra'i. Kalau orang mari, kalau boleh salam berlaku. Ada orang-orang VIP mari kan, jangan buat tak layar pula. Makan cokoh atas tangga, tak kena. Kita kena layar molek. Sebab dia adalah penyumbang terbesar masjid tu. Dia mari tu kan mari saja, mari dia tengok adakah kota imam. Bah kita waktu layar dia bagi lain. Begitu juga dengan hak mari, walaupun dia wis ria adwaya, tapi dia penyumbang tetap tu. Banyak mana program hasil daripada sebab itulah ada anak mungkin tanya, "Tok Imam, buat program ke apa?" Jangan pula tanya, "Apa ya mu WBT?" Tak kena lah kata. Dia wi kau tak wi, dia berhak tanya, "Program ke apa? Berapa habis?" Kita ni buat program ni habis banyaknya. Tak apalah mu nak wi sumbang. Nak wi setang boleh, nak boleh tabung boleh. Jadi kena jaga. Kita ni bukan setakat jaga dah, batal belidah semua ni. Kapek tu kan dah. Air tak buat lah boleh puasa tu. Ada tak mana tak sana. Ada semalam orang bicaranya, tak ingat terawak sekali jamu conek kerai. Beli boleh 3 gun ni. Puasa boleh buat. Kita beli sebab dia nak sponsor, dia kata kalau tak ingat awak ya kita nak sponsor sikit. Kita terawak sekali jamu morih tu conek kerai. Kena puyuk besar lah. Beli 2 gun ni 3 gun ni kan. Apa dia tahu nak rebuh mudah ya, nak cuci dia tu. Nak basuh cuci, bubuh. Ada puyuk buah air, buah segar, buah putih, garam. Tu ya. Apa boleh tu akan nak cuci kan? Kan? Pembisan. Gigi pembisan juga ada Royong gitu. Putih sepum. Boleh buat apa semua tahu cara. Jadi kita beli boleh 3 guning, royak morih kita malam ni, colek kerai. Atus pinggir-pinggir sore kan, bubuh colek. Makan habis. Jadi betul kita buat program yang menyebabkan ahli jemaah ni rasa suka, gembira. Sebab kita ni dengan keuangan kita rasa boleh buat lagi. Masjid lain hebat lagi. Masjid Bangor ni kutipeh dia ni setahun 2 juta. Derma orang sebab apa? Sebab banyak program. Kelas Al-Quran dia apa orang semua? 300 orang. Malam tiap-tiap malam ngaji Quran. Orang kampung budak-budak mari seramai 300 orang budak-budak. Kita lah ni 30 orang bang. Dia 100 kali ganda. Berapa orang guru? Soyak berapa orang dia 300 orang? Yang ramai. Sebab apa? Sebab program tu ada. Nak gapo? Nak program, nak pinjam dewan masjid mesyuarat. Mari. Ya, percuma. Ya, nak mesyuarat gapo? Jadi masjid tu digunakan sebagai panggil pusat setempat. Semua program buat situ berlaku. Jadi bolehlah cadangan-cadangan ahli jemaah tu kita laksanakan. Biar ahli jemaah rasa gembira, suka. Hak nak WPT pun berasa suka sebab ada kerja tadi. Hak tak WPT pun puasa nak makan, hang boleh makan. Jangan talah buka puasa ni 20 hari apa semua ada. 23 orang, 25 orang lebih kurang gitulah. Jadi biar ada program-program tu yang meraihkan ahli jemaah masjid kita. Sebab ada masjid-masjid wak ramai padailah dengan kehadiran ramai tu. Jadi pak kita ni rasanya ramai suka buka puasa rumah pas mari semaya. Tak apa. Mana hari kita raih. Baik, jadilah yang disebut bagaimana kamu nak bersatu, maka berpeganglah kamu bersatu di atas agama Allah Taala. Bukan bersatu di atas benda yang lain. Kupu ramai-ramai ada apa tu? Ada tanding meleceh. Tak lama, tak lagi. Sekali tu dia habis musim kan, ailah. Tak sih. Tapi di atas agama Allah ni dia boleh kekal. Maka berpeganglah kamu dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah, iaitu masing-masing tidak mahu ikut agama ni, ikut pala dia ni, ikut pala tak sih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kamu akan nikmat Allah ke atas diri kamu ketika mana kamu bermusuhan sesama kamu sebelum daripada Islam, iaitu Aus dan Khazraj. Balah fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati mereka. Balah ni ada sebab ke dia? Ada orang duduk cucu api kau tengok. Ya sebenarnya gitu ya. Balah ni ada orang duduk cucu, duduk tabu cerita. Maka balahlah Aus dan Khazraj. Siapa dia ajar cucu api perbalah permusuhan, iaitu Yahudi. Maka Nabi panggil Aus dan Khazraj, Nabi suruh bersatu. Akhir sekali Yahudi tak boleh masuk. Akhir sekali pecah rancangan jahat Yahudi. Nabi ambil tubik, tak duduk dah dalam Madinah kerana mereka ni membawa perpecahan. Nabi ambil tubik.
Maksudnya hak jenis pala pengak nak suruh balah tu kena buai, tak boleh ada. Ada dia sudah dia akan jadi balah selalu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu Allah Taala telah satukan hati kamu. Maka kamu telah mendapat nikmat dengan sebab kamu jadi bersaudara. Kita hidup dalam keadaan damai ni, boleh pergi mari ni satu nikmat. Kalau debal lah nak mari semaya pun jadi tak sedap hati. Mari lama kawan tu ada. Nampak ada tag lain. Tak mari semaya. Katalah mari tiba-tiba tembung juga. Tak duduk sekali. Ni duduk ujung tu, ni duduk ujung ni. Duduk sebelah. Kena kalau tiba-tiba tak khabar duduk sebelah. Lagu mana semaya? Tak khusyuk lalu. Kawan ni duduk sebelah gerak. Apa mari duduk sini? Kibal. Tapi kalau baik suruh mari duduk sebelah lah. Mari duduk sebelah hamba, mari duduk sebelah hamba. Kosong suruh mari duduk sebelah kita. Sebab baik. Maka Islam suruh kita ni bersatu supaya kita ni kuat. Kita ngaji masa kecil-kecil dulu, cikgu ajar lidi sebatai kata terdapat tu. Ni kata. Kakak nak patuh ni. Dia pun mari secekuk. Ikat dengan getah dah, nyapu. Kata pakat patuh belakang. Sorry abu tak boleh patuh. Itu adalah satu kiasan. Bahawasanya kita kena bersatu. Walaupun kita seorang-seorang lemah, tapi apabila kita bersatu duduk ramai-ramai, kita akan jadi kuat. Tuhan nak tengok situ lah. Salah satu hubungan kita selain daripada hubungan dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, kita bersatu padu boleh buat kerja sekali. Buat kerja apa? Buat kerja agama. Sahabat ni boleh pergi perang 30,000 orang boleh tubik dalam peperangan Tabuk. 30,000 orang. Nak ayatnya kuatnya bersaudara mereka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan sedangkan kamu sudah berada di atas jurang api neraka kerana kamu balah, fa anqadhakum minha, lalu Allah telah menyelamatkan kamu dengan Islam. Kamu masuk Islam, kamu bersatu padu semula. Demikianlah Allah Taala menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya supaya kamu jadi orang yang mendapat hidayah petunjuk. Hendaklah kamu jadi umat yang mengajak kepada kebaikan, suruh buat benda baik, lari orang buat benda yang mungkar. Satu pahala yang besar Nabi sebut orang yang mendamaikan dua orang baluh. Dan dalam bab ni ulama kata boleh berlawak lah. Panggil hak ni royak diajak makan colek malam ni. Colek capur dia. Colek capur lah suruh dia. Ayam, perut, lepung. Ada colek malah kopinya. Padahal kahwin ni tak ajak pun nak suruh baik. Dia ajak dia mau makan, dia nak belanja. Pagi ke hak dia kedua pula. Kahwin tu ajak. Padahal dek pun kita yang ajaknya. Nak suruh baik. Jadi mari dua orang ni dalam keadaan duk bersangka baik. Kahwin ni nak saing dengan dia semula. Marilah duk makan sekali boleh buat. Sudah makan sekali terima kasihlah belanja. Dia mau pun terima kasih juga. Padahal belanjanya hak ni. Dua orang ni jadi baik kita. Maka Nabi kata pahala besar. Khususnya di bulan Ramadan mikir siapa dia lagi anak beranak aku ni hak belum pada ni duk emas yang muka tak pergi mari nak ajak orang makan buka puasa sekali kita pun buatlah cerita orang ni ajak kita pergi temu mana okey baik kita pahala yang besar. Jadi cuba bagaimana nak supaya bersatu padu, mikir lagu mana kita nak buat sesuatu biar semua ni boleh baik belakang. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang mendapat keuntungan di hari akhirat kelak. Untung mendapat kebaikan ni Tuhan sebut akhirat ni. Atas dunia ni patut lama. Mari semaya 5 waktu ke? Tidak 5 waktu ke? Serupa. Tak mari pun. Serupa hidup sama. Hak makan boleh makan, hak tidur boleh tidur. Tapi Tuhan kata orang hak berjaya sungguh noh. Kejayaan di hari akhirat dengan dia melaksanakan perintah Allah, dia mendapat kejayaan akhirat, dapat syurga. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi seperti orang yang berpecah belah. Wa ikhtalafu, dan juga berselisih. Lebih-lebih lagi lepas pada marinya bayinat, Quran mari dah, hadis Nabi mari dah, hukum ulama sebut dah, tiba-tiba kita balah lagi. Tak usah dengar lagi. Tuhan kata jangan menjadi orang lagu tu. Kerana mereka yang bersifat lagu macam tu, dia kata wa ulaika lahum azabun azim. Orang hak balah juga lepas pada marinya hukum-hukum tadi, bagi mereka itu azab yang menyakitkan, azab yang berat di hari akhirat kelak. Jadi tak ada faedah lah kita ni. Balah kita tu tak ada faedah. Kalau balah yang mendatangkan kebaikan, tak apa. Balah kerana nak mempertahankan agama. Tak apa tu. Tapi balah ni kerana benda hak kecil je. Kerana benda khilaf. Tak patut. Sebab itulah kadang-kadang orang mari tanya soal agama, kata barang ni khilaf, kata nak pergi tak perlu perbesar-besarkan. Jangan kita ni habis masa benda yang kecil saja. Kita kena fikir benda besar.
Berfikir bagaimana nak menyatukan umat kita, bagaimana menyatukan orang kampung kita, bagaimana nak elok kampung kita dipakat mari masjid belakang. Dan alhamdulillah lah program yang kita buat ni salah satunya kita pergi ziarah orang-orang hak asnah uzur bawa sumbangan bagi dapur ke apa. Dia memberi kesan. Orang hak tak mari jadi mari. Biarlah seorang dua orang tak apa. Sikit-sikit kita cuba tarik mereka tu dengan kemampuan yang kita ada. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ingatlah kamu pada hari itu, hari kiamat, di mana wajah-wajah manusia itu ada yang putih berseri gembira dan ada yang kehitam-hitaman kerana takut. Hak mana putih, hak mana hitam ni? Yang bertakwa kepada Allah maka wajahnya akan bersih, ceria, gembira, putih sepu tu kata. Apa? Sebab dia akan mendapat keuntungan, kejayaan. Tu yang nampak dah. Tuhan tunjuk dah. Ni tempatmu. Manakala yang kehitam-hitam mana? Tuhan tunjuk neraka, ni tempatmu. Takut. Disebut dalam satu hadis, sehinggalah muka mereka hitam, mata mereka tu biru. Apa? Pucat ke sini biru, dengan mata-mata jadi biru. Hak biru tu bukan hak hitam ni. Kalau hak hitam jadi biru, comel. Supaya masalah tu. Hak biru, hak putih tu jadi biru. Supaya lebih gitulah apa? Takut telajak, tak tahu nak gapo dah. Dengan mata-mata jadi biru. Kerana takut. Dia kata tu lah. Nak kena balik tak boleh dah. Allah Ta'ala farji'na na'mal salihan inna mungkin kata tak boleh dah. Ataupun la in akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Saya kata tak ada dah. Sedekah tak ada dah, semaya tak ada dah. Terima apa yang ada saja. Nak kita masa tu. Gini contohnya ginilah. Kita orang duk bagi pitih. Buat mari IC, siapa dia ada IC, tengok IC, pitih 1000 seorang. Dia bagi pitih kata, seloniah membagi panik, tak boleh dah. Kata metah ya nak balik ambil IC rumah metah. 5 minit hamba nak pergi dah ni. Rasa lagu mana? Rasa nyesal dia. Apa terbawa IC tadi? Benda tidak berat mana pun. Begitulah ibadah atas dunia tu suruh tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semaya 5 waktu ada ke? Siapa kena pikul balok ke apa? Tak ada. Mari semaya. Semaya pun dalam keadaan biasa, tak ada kena pikul ke apa. Cuma kena mari sama waktu. Hari akhirat esok hak kita kata berasa ingin tadi. Allah apalah aku tahu. Nak balik semetah, nak pergi buat semetah. Tak ada. Supaya bagi binti tak nilah. Tak ada dah hamba nak balik dah. Kalau nak ambil mari sekali hamba bui. Tak ada dah habis masa. Bahkan Allah Ta'ala nak beri pahala tadi. Tu royak awal lagi. Zaman Nabi 1400 tahun dulu royak nak suruh kita buat. Bukan kata hari ni royak hari ni kalau lah hak kaya saat ni mari, hamba ni nak bagi pitih. Apa tak royak mari? Hamba nak bagi masa ni. Jolalah tak bawa. Kalau sebulan ada royak. Hamba royak sebulan dah hamba nak bagi pitih hari selesai, hamba nak bagi pitih 1000 seorang. Apa dia mau terbawa? Rugi. Jadi kita ni start daripada kita tahu tanggungjawab kita kepada Allah Taala, start masa tu lah kita kena buat. Jangan tunggu habis tempoh. Dia panggil masa tu sudah expired, tak ada dah. Tak ada dah. Akhirat ni tak ada dah. Jadi pada hari sebut saya kata kerana menyesal, takut dia tadi, maka kehitam-hitaman muka dia. Adapun orang-orang yang mukanya menjadi hitam, muram, akafartum ba'da iman, adakah dikatakan kepadanya satu soalan sendiri, adakah kamu telah menjadi kufur selepas daripada kamu beriman? Kamu beriman dah kamu jadi kufur semula. Tak ada lagi kamu. Ataupun kamu tak beriman langsung, start daripada marinya agama pada kamu tak boleh nak terima hidayah. Kamu berasa kamu berada di pihak yang lebih betul. Kau ikut. Ada satu video di atas di India. Tok Sami ni pergi masjid semaya terawih sekali. Dia Tok Sami di Tokong tu. Orang buka puasa dia mai buka puasa nak tengok lagu mana. Lepas tu masuk semaya sekali nak tengok lagu mana kalau dia ikut agama Islam. Jerit dia tak faham pun. Mana kata hak ni hak tu sekali. Aku dah buat tahu baca gapo tak. Mari Tuhan nak buka pintu hati tu, hak duduk ketik tu, mari semaya di masjid. Tak masuk Islam lagi nak terah dia kata selesai terah. Dan ramai mana orang bukan Islam apabila duduk sekali dengan orang Islam, dia tengok amal Islam, tengok akhlak Islam, akhirnya berubah masuk Islam. Ada satu video orang buat eksperimen. Dia ambil $1,000. $1,000 ni kalau duit riyal kita jadi 4,000 lah. Jumpa orang bukan Islam, tanya dia, sekiranya akui kamu $1,000 ni, boleh tak masuk Islam? $1,000.
aku sanggup masuk Islam. Wilah $1,000. Ngucap. Kalau aku kamu $1,000, boleh tak ikut aku pergi masjid? Boleh. Dia pergi. Habis. Semua tu terima belaka. Bunyi $1,000, pakai nak ikut belaka. Kemudian eksperimen kedua, jumpa orang Islam pula. Wahai orang Islam, aku nak bagi kamu bukan $1,000, $10,000, $40,000. Ya. Boleh tak mu tukar agamamu daripada Islam pergi kepada agama aku, agama Kristian. Dia kata, mu bagi aku semua sekali atas dunia apa aku tak usah. Aku nak agama aku. Bagi pula orang Islam lain, nak aku bagi kamu $10,000, mu tak semaya ni. Tak usah, aku nak semaya, aku tak usah pitihmu. Dia kata, inilah Islam. Tengok orang Islam, dia teguh di atas agama dia. Dengan pitih banyak mana sekalipun, dia tidak akan tinggal agama dia. Orang yang bukan Islam tak ada, $1,000 ya, tu kan salah. Jadi kita ni berada di atas agama yang benar. Kita sanggup mati demi mempertahankan akidah kita. Adapun orang yang wajahnya putih berseri, gembira, maka dia berada dalam rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah? Berada dalam syurga Allah SWT. Hum fiha khalidun, kekalah mereka itu dalam syurga. Itulah ayat-ayat Allah SWT yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan penuh kebenaran, dan tidaklah Allah SWT menzalimi seluruh makhluknya, bahkan Allah SWT memberi rahmat kepada seluruh makhluknya kecuali orang-orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.